Korang pernah tak tengok market yang tak nampak macam nak pergi mana-mana pun? Naik sikit, turun sikit, lepas tu naik balik. Gila ke apa market ni? Gila tak gila lah. Di sinilah ramai trader kecundang akaun terus mati. Hai guys, selamat datang ke Sui Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bongkarkan misteri kenapa market sideways adalah tempat trader loss. Dan macam mana korang nak bertahan dalam situasi ni. So, make sure korang tengok sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okay, jom kita mulakan. Sebelum kita pergi lebih mendalam, kita kena faham dulu apa itu market sideways. Market sideways ni bukan bermaksud market berehat. Ia sebenarnya satu fasa di mana buyer dan seller tak ada yang menang. Kedua-dua pihak berlawan dalam senyap. Volatility rendah tapi perang psikologi tinggi. Inilah tempat di mana market menguji kesabaran dan disiplin trader. Ramai trader terperangkap sebab diorang fikir, kalau aku entry sekarang, nanti dia breakout. Tapi kalau dia fast breakout, macam mana? Sebenarnya sideways market bukan yang membunuh akaun korang. Yang membunuh sebenarnya adalah rasa bosan. Rasa nak buat sesuatu. Rasa macam, kalau aku tak trade, rugi pula peluang ni. Tapi dekat sinilah perangkapnya. Sebab dalam sideways, setup nampak cantik tapi tak cukup momentum. Bila korang entry, market hanya menggoda. Gerak sikit je bagi harapan. Lepas tu patah balik hit stop loss. Dan begitulah berulang kali. Memang loss kecil tapi banyak kali. Namun di sebalik kekalutan retail trader, ada beberapa kumpulan yang tenang. Market maker, bank besar dan algo fund. Bagi mereka, sideways ni adalah masa untuk mengumpul liquidity. Mereka tahu kita sebagai retail trader ni suka nak tunggu breakout. Jadi mereka sengaja push harga ke hujung range bagi nampak macam breakout. Lepas tu semua orang masuk posisi dan masa tu mereka ambil arah bertentangan. Sideways market ni bukan ujian strategi. Ia ujian mental dan disiplin. Korang boleh ada sistem trading terbaik di dunia, tapi kalau korang tak tahu bila nak stop trade, korang tetap akan kalah. Di sinilah ramai trader gagal. Bukan sebab tak pandai analisis, tapi sebab mereka tak boleh nak duduk diam. Diorang tak tahan tengok chart tanpa tekan buy atau sell. So, macam mana nak bertahan dalam sideways market macam ni? Kalau korang nak selamat dalam fasa ni, ada 3 perkara yang korang kena buat. Pertama, kenal pasti range market. Jangan cuba cari trend bila tak ada trend. Kenal pasti support dan resistance utama untuk jadikan sempadan korang. Kedua, kurangkan aktiviti trading. Gunakan masa ni untuk backtest, journal atau belajar struktur market. Ingat, bukan semua masa sesuai untuk buat duit. Ketiga, jangan biar emosi pimpin keputusan korang. Bila market diam, hati mula bising. Dan bila hati bising, akaun korang akan menjadi korban. Sideways market ni nampak je tenang, tapi di sebaliknya penuh dengan perangkap halus. Ia tak menghancurkan korang secara tiba-tiba. Ia perlahan-lahan mengikis kekayaan, menghapuskan disiplin dan akhirnya buatkan korang putus asa. Tapi untuk mereka yang sabar, sideways adalah masa untuk mengumpul tenaga sementara menunggu market untuk bergerak semula. Kumpul tenaga untuk cipta momentum. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah.